Dekat bahagian belakang ni dia ada display macam ni. Mudah untuk korang tengok berapa bateri yang tinggal. Bateri dekat bahagian sini untuk temperature lampu. Korang boleh adjust temperature lampu ni dengan mudah. Boleh jadi macam-macam warna. Boleh jadi putih, boleh jadi oren, boleh jadi kuning. Yang ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni macam-macam yang korang boleh guna. Korang boleh guna untuk kerja, korang boleh guna untuk kecemasan, korang boleh guna juga untuk camping. Sebab lampu ni dia ada banyak cara untuk mounting. Bahagian belakang dia ni dia ada dua magnet kiri kanan macam ni. Untuk korang gantung dekat permukaan besi memang sangat mudah. Dia boleh lekat dengan cantik. Tampal je dekat besi, dia boleh lekat dengan kuat. Kalau korang nak gantung dekat meja pun boleh. Kaki dia ni boleh buka macam ni. Boleh jadikan lampu meja. Dan kalau korang bawa pergi camping, korang tak boleh pakai magnet macam ni sebab tak lekat. Korang boleh pakai dia punya cakuk yang jenis tersembunyi dekat bahagian atas ni. Boleh jadikan lampu utama bila camping. Mood dia ni banyak tau. Yang ni yang paling malap. Kalau korang nak lagi terang, tekan lagi sekali. Dan yang ni yang paling terang. Yang ni korang boleh guna dekat tempat gelap. Dia punya cahaya pula boleh adjust. Boleh jadi warna putih, boleh jadi warna oren. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang boleh guna macam-macam macam ni, korang boleh check lampu ni dekat link video.